Mari kita baca soalan. Ini lengkung Y sama dengan PX kuasa 3, dengan P belum diketahui. Satu garis lurus tanggen menyentuh lengkung DA dan turun untuk memotong paksi Y DB, 4 unit di bawah asalan. Kita diberi lengkung, dan titik B tempat tanggen memotong paksi Y. Kita perlukan 3 perkara. Nilai P, luas kawasan berlorik, dan isi padu apabila satu rantau dikisarkan 1/4 pusingan mengelilingi paksi X. Jadi ini yang kita ada, dan yang kita perlukan. Kita tahu lengkung dan titik B, dan kita mesti cari P, luas kawasan berlorik, kemudian isi padu kisaran. Mari kita bayangkan. Ini lengkung Y sama dengan PX kuasa 3, menaik melalui sukuan pertama. DA tanggen hanya menyentuh lengkung, kemudian turun ke B pada paksi Y, rantau yang terperangkap antara lengkung dan tanggen ialah kawasan berlorik. Idea utama bagi bahagian A, garis itu ialah tanggen DA. Jadi kecuramannya sama dengan kecerunan lengkung di situ. Tetapi ia juga garis melalui A dan B. Jadi ia sama dengan menegak per mengufuk. Samakan kedua-duanya, dan kita boleh cari P. Mari kita simpan graf di sebelah dan selesaikannya. Langkah 1. Cari P, muslihatnya. Tanggen DA dan garis AB ialah garis yang sama. Jadi kecerunannya mesti sepadan. Titik A berada pada lengkung DX sama dengan 1. Jadi tingginya ialah P. Untuk membesarkan kuasa, bawa kuasa turun, kemudian kurangkan kuasa sebanyak 1. Besarkan lengkung. Kecerunan ialah 3px kuasa 2. DA dengan X ialah 1, itu 3p. Sebagai garis lurus melalui A dan B, menegak pair mengufuk memberikan P campur 4. Kedua-duanya garis yang sama, jadi dua kecerunan itu adalah sama. Selesaikan, dan P ialah 2. Jadi lengkung itu Y sama dengan 2X kuasa 3, dan A ialah titik 1, 2. Langkah 2. Dengan P diketahui, mari kita tentukan garis tanggen itu sendiri. Kecerunan DA kini 3/2, iaitu 6. Melalui A dengan kecerunan 6, garis dalam bentuk titik kecerunan ialah ini. Kembangkan, dan tanggen ialah Y sama dengan 6X tolak 4. Semakan pantas, pada X sama dengan sifar ia memberikan -4, tepat titik B bagus. Langkah 3. Kawasan berlorik terletak antara lengkung dan tanggen. Bagi luas antara dua lengkung, kamirkan lengkung atas tolak yang bawah. Atas tolak bawah, dikamirkan dari sifar hingga 1. Lengkung di atas, tanggen di bawah. Kemaskan kurungan. Untuk mengamirkan kuasa, tambah 1 kepada kuasa, kemudian bahagi dengan kuasa baharu. Kamirkan setiap sebutan. Masukkan had. Luas berlorik ialah 3/2,
iaitu 1,5 unit persegi. Langkah 4. Sekarang isi padu. Kita kisarkan rantau di bawah lengkung hingga X sama dengan 1 mengelilingi paksi X. Kisaran penuh menghasilkan isi padu pi darab kamiran Y kuasa 2. Tetapi ini hanya suku pusingan, jadi kita ambil suku daripadanya. Kuasa 2 kan lengkung. Y kuasa 2 ialah 4X kuasa 6. Suku dan 4 itu termansuh, meninggalkan pi darab kamiran X kuasa 6. Kamirkan dan masukkan had. Jadi isi padu ialah pi per 7 unit padu. Jawapan akhir. Pi ialah 2. Luas belurik ialah 3/2, 1,5 unit persegi. Dan isi padu daripada suku pusingan ialah pi per 7 unit padu.